Biasa kelas kafar masuk waktu macam ni lah, 1.46, pukul 2 lebih kan, lepas Zuhur. Okey, bye. Belajar je. Belajar bahasa Arab tak nak? Tengok katalog malam-malam nak? Boy, kalau tengok katalog tu tak payah disuruh. Ada je masuk. Nak katalog belajar macam ni tak nak. Assalamualaikum. Boleh pancat dulu Kak, Kejap lagi kena sambung lagi shoot. Takut gambar rasa lagi, lepas tu kena tukar lagi satu baju, lepas tu baru siap. Tapi tak tahulah waktu. Assalamualaikum. Masuk pancat. Apa ni? Masuk dulu. Jangan marah ustaz kan, tak nak belajar kan? Dia awak nak mengajar ke ni? Ya, Ikram nak mengajar. Ustaz shoot apa hari ni? Ustaz semalam shoot untuk brand ustaz. Semalam ustaz dah shoot untuk video, untuk gambar. Lepas tu nanti tak lama nanti ustaz akan post gambar ustaz lah. Tapi semalam ustaz bergambar macam bukan ustaz. Nanti anak-anak murid ataupun anak-anak pelajar boleh tengok. Ustaz akan keluarkan produk lah dalam 4 hari bulan 5 nanti. Hari ni ustaz photoshoot juga untuk lagi satu brand lah. Orang kata insyaAllah nanti kita akan bagi tahu. Ngantuk lah ustaz. Bangun! Okay, so hari ni kita akan belajar apa? Okay, kejap. Ustaz sangat tak suka sebenarnya pakai baju putih sebab ustaz nampak kelam-kelip. Ustaz nampak kusam, ustaz nampak tak bermaya. Ustaz bukan ustaz, ustaz is not giving ustaz anymore. Lepas makan mengantuk. Janganlah ajar Arab, kita tak faham. Ustaz ajar mesti anak-anak pelajar faham. Walaupun yang masuk sekarang ni mak-mak anak-anak pelajar. Senang je. Okey, hari ni anak-anak pelajar kita belajar apa? Kita belajar Al-Lughatul Arabiyyah. Ulang semua. Al-Lughatul Arabiyyah. Bahasa Arab. Okey? Al-Lughah ni bahasa, Arabiyyah ni Arab. Al-Lughatul Arabiyyah. Okey, so Ikmal akan bagi, Ustaz akan bagi tajuk, paling senang sekali. First apa? Kita bagi tajuk Al-Fawakih. Okey semua, ma makna terbalik. Mirror. Dia tak boleh mirror. Okey, ni dia. Apa maksud Al-Fawakih? Okey, Al-Fawakih maksudnya adalah buah-buahan. Okey, buah-buahan. Senang je. Dalam ni mesti ada ustazah. Dengar. Okey, Al-Fawakih buah-buahan. Okey, ustaz akan tulis salah satu buah favourite semua. Okey? Faraulatun. Ma makna faraulatun? Maksud dia apa? Maksud faraulatun apa? Buah hati. Salah. Strawberry, betul. Orang yang buat lagi banyak. Strawberry ya. Faraulatun maksudnya strawberry. Okey. So kalau anak-anak pelajar, kalau kita pergi kedai Arab macam Damaskus ke, macam Tarbus ke kan, kita pergi boleh cakap lau samah. Kalau orang tu lelaki, waiter lelaki, lau samahta. Okey? Ana biddi asir faraulah. Ana biddi, saya nak. Ana biddi asir. Asir makna asir. Asir makna jus. Okey? Kak Eugenie, terima kasih. Asir faraulah. Jus strawberry. Okey? Boleh. Faraulah. Okey. Seterusnya, buah apa? Ini paling senang. Kalau siapa tak tahu, tak tahu. Tamrin. Ma makna tamrin? Kak Kemuja, terima kasih bagi Interstellar. Kurma. Betul, buah kurma. Pandai. Okey. Nombor buah ketiga. Bitikhun. Bitikhun ni apa? Kiwi.
Buah hati. Bitihun. Bitihun. Tembikar, betul. Watermelon. Sama juga. Kalau kita pergi kedai Arab, kita cakap, "Lau samahta, ana biddi asir bitihun." Okey, jus tembikar. Macam tu. So nanti dia macam wow macam tu. Kalau ana uridu asir binti, ana uridu tu dia macam terlampau macam bakula macam tu. Kalau nak nampak macam pro lagi, ana biddi. Ana biddi. Macam mana ni AGBD tu Ustaz? Ulang semua makan kismis tak nak. Semua makan kismis tak nak makan suplemen putih lah apalah. Biddi. Biddi. Nak. Saya nak. Okey. Ana biddi. Okey. Kismis tak ada ke? Kismis diperbuat daripada buah apa? Kismis diperbuat daripada buah apa? Buah anggur. Anggur. Anggur dalam bahasa Arab apa? Sekejap ada. Saya ingat dah. Anggur dalam bahasa Arab apa? Lambat. Ya? Ainabun. Tak tahu apa masalah. Ainabun. Ya? Ainabun. Faham? So, ini kita belajar buah-buahan dalam bahasa Arab. Senang je. Okey. Baik, Ustaz faham. Okey, nak katalog. Katalog tak ada. Strawberry apa? Strawberry faraulatun. Macam mana faraulatun? Macam ni. Faraulatun. Ini cara kita kerja faraulah. Okey? Ini faraulah. Kalau pergi Dubai, pergi mana-mana, boleh. So, itu adalah sedikit tentang tajuk buah-buahan ataupun kita panggil al-fawakih. Okey. So, seterusnya kita masuk ke tajuk seterusnya iaitu al-hayawanat. Ya, ini untuk orang-orang yang suka cakap pasal orang lain, orang-orang yang memang tak puas dengan hidup orang lain, orang yang suka caras-caras orang lain. Al-hayawanat maknaha haiwan, ya. Haiwan ataupun maksudnya binatang, ya. Yang tak boleh tengok orang senang, yang ada je benda-benda yang tak kena, kita boleh panggil al-hayawanat. Okey, al-hayawan ni tajuk yang sangat best. Kenapa? Kadang-kadang kita nak mencak lip root tapi tak boleh. Tapi kita boleh gunakan dalam bahasa Arab. Sebenarnya bukan mencak pun, sebab binatang je kan. Betul tak? Okey. So, ini kita tajuk haiwan Okey. Ya Allah, Kak Jumi, terima kasih. Okey, so haiwan yang pertama haiwan yang pertama yang sangat popular disebut-sebut kalbun. Kalbun. Ma makna kalbun? Anjay. Apa maksudnya? Anjay. Betul. Okey. Samakun. Ma makna samakun? Betul. Ikan. Okey. Asadun. Ma makna asadun? Karus, thank you Karus. Karus, terima kasih menurut rezeki. Roar. Okey, asadun ni apa? Betul, singa, lion. So ini antara binatang-binatang yang kita boleh tahulah. So kalau orang kata macam kita jumpa dengan orang, tu apa benda?
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mesti orang baik-baik bukan macam tu. Kak Ros, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya. Ya Kak Ros. Kak Ros, terima kasih Kak Ros. Mami orang rezeki, mudah sekali urusan. Dapat singa, ya Allah kan. Dapat lion. Terima kasih Kak. Wah, tak sangka saya dapat jagung pula, dapat singa. Okey, ya Allah. Laju pula dah. Okey, tak apa. Nanti Ustaz ulang lagi, okey, tajuk yang sama. Tapi sekarang Ustaz memang dapat tunjuk sikit-sikit dulu sebab apa? Whiteboard kecil. Whiteboard kecil. Tempat ni memang orang kata whiteboard kecil-kecil, tak best. Macam tak nikmat nak tulis kadang. Okey, sekejap. Ustaz pening kadang-kadang dengan whiteboard ni. Ustaz rasa nak beli whiteboard nak isi kat rumah satu lah. Okey? Terima kasih Kak Ros. Semoga memang rezeki selalu. Kak Zuzah Pura, terima kasih. Okey. Apa tu? Kak Ros bagi contoh. Oh betul. Kak Ros. Alhamdulillah. Okey. So sekarang Wikuman nak ajar salah satu lagi benda yang sangat best lah. Orang kata macam boleh akak-akak boleh hafal. Mungkin waktu akak sekolah dulu akak rasa macam susahnya benda ni. Yang macam tu macam mana nak hafal. Dia macam sifir juga Kak. Dia macam sifir juga. Tapi apa-apa pun kita ajar dulu benda ni lah. Wahidun. Kita ajar nombor dulu Wahid. Ithnani. Thalatha. Arba'a. Khamsa. ستة سبعة ثمانية تسعة 10. Okay? So ikut Ustaz semua Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ros Astogi boleh ikut juga. 1, 2, go. Wahid, isnani, salata, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah, tis'a, 10, 11. Okay, so ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, Ustaz macam mana kalau yang 11, 12, 13 tu senang je. Sabar senang je Kak. Okey, kalau 11, 12, 13, 14 tu apa ingat kan? Wahid, ini selasa asal khamsa, sita, sab'a, thamaniyah, tis'a, 10. Okey, so kalau akak masuk yang macam 11 tu senang je. Wahid tadi kan wahid kan? Akak fikir sendiri. 11, 12, 13, 14, 15, 19. Okey, tu nanti kemal aja lah. Wahidah ke? Bukan. Okey, so ikmal. Okey, kalau akak-akak semua belajar dekat dalam bahasa Inggeris, kita ada apa? Past tense. Okey? Past tense, present tense. So past tense ni ada juga dalam bahasa Arab. Okey, tapi kita panggil past tense dalam bahasa Arab fi'al madi. Fi'al madi. Okey, past tense. Perkara yang sudah berlaku. Okey, ni adalah perkara yang sudah berlaku dah. So benda ni pun kita laju sangat dah nak mengajar macam mana. Ya, ni kelas baik apa ni? Ustaz, sekejap Ustaz tak sempat salin. Salin dulu. Patutlah waktu cikgu kita mengajar dulu dia remesuk kan. Budak lambat sangat. Orang suruh makan kismis tak nak. Sibuk nak makan suplemen putih, white tomato, kristal segala benda tu. Makanlah kismis, makanlah kurma. Makan badam. Kak Ros terima kasih. Itu je dia Kak Angel, terima kasih. Ya.
Okay, so kita akan belajar sedikit tentang fi'il madhi. Okay, fi'il madhi adalah past tense dalam bahasa Arab. Okay, menulis dalam bahasa Arab apa? Writing. Writing apa? Kak Rus, apa menulis dalam bahasa Arab? Lambat. Kataba. Betul kan kataba? Okay? Kataba. Itu kata ya. Diam. Okay. Kataba. So kita ada satu orang kata sifir untuk fi'il madhi. Okay, fi'il madhi kataba. So, waktu akak sekolah semua pernah belajar tak yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu? Pernah? Ustaz naik Avanza ke? Berfaya. Okey, kataba. Kataba. Okey. So kita ada wa, huma, hum. Ya Allah, macam tulisan ni mana? Ya, huma, hunna. Okey. Anta, antuma, antum. Nampak tak? Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Okey? Ini dia. Wa ma hum hiya mauna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Ini kita panggil dia dhamair, kata ganti nama. Nah, kita panggil dia adalah kata ganti nama, kata ganti nama diri. Huwa, dia seorang lelaki. Huma, dia dua orang lelaki. Hum, kamu, kumpulan ramai lelaki. Ini untuk male. Hiya, seorang perempuan. Huma, dua orang perempuan. Hunna, ramai perempuan. Ini kita panggil mudzakkar wa muannas. Okey, mudzakkar muannas. Mudzakkar saya, muannas Nazrah. Faham? Okey, so itu kita panggil mudzakkar muannas. Okey, faham? Tak faham? Rumah, hiya, rumah, hunna. Okey, kita ambil ini dulu. Faham? Faham yang Nazrah je. Bagus tu. Okey. So, apabila dia huwa, past tense dia akan jadi huwa kataba. Okey? Tapi bila dia huma, dia akan jadi lain. Huma, dia akan jadi kataba. Ada alif kat belakang. Jadi dua harakat. Hum katabu. Hiya katabat. Macam antabat. Okey? Hiya katabat. Huma katabata. Hunna katabna. Anta kata ta, antuma kata tuma, antum kata tum, anti kata ti, antuma kata tuma, antuna kata tunna, anda kata betul, anu kata benar.
katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antuna katabtunna, anda kata betul, anda kata benar. Faham? Dibuat suara dia. Lambat sangat lah. Okey, kita ambil yang lain, perbuatan yang lain. Katabah menuliskan. Duduk apa dalam bahasa Arab? Lambat. Jalasa kalau pasti dalam bahasa Inggeris apa? Sat. S-A-T. Kalau sit, duduk. Sekarang jalasa sat, telah duduk. Huwa jalasa. Huma tambah alif dekat belakang. Huma dia akan jadi jalasa. Okey, kalau home jadi apa? Kita ikut simple tadi. Home dia akan jadi jalasu. Home dia akan jadi jalasu. Home dia akan jadi jalasu. Hiya walaupun dia sama taraf dengan huwa, tapi dia tak akan jadi jalasa. Sebab apa? Jalasa hanya untuk mudzakkar. Okey, kalau dia muannas, dia perempuan, dia akan jadi jalasat. Macam katabat tadi, dia akan jadi katabat. Sebab dia perempuan, dia lain. Perempuan dia lain sikit lah dia punya ni, dia punya tempat tu. Hiya dia akan jadi jalasat. Laju sangat. Bukan sajad. Burn out tadi. Ada bayar juga. Saya ni tak jadi cikgu. Ya Allah, Kak Nojin. Kak Nojin mesti dia lupa bahasa Arab kan sebab duduk Vienna lama-lama tu. Okey, jadi senang je Kak. Macam tadi katabah kan. Kita tukar je balik dia punya sifat tu. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat. Huma jalasata, hunna jalasna, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antuna jalastunna, ana jalastu, nahnu jalasna. Nak rehat kejap. Okey. Fahim tak? Ketuk. Baik. Tak ada. Ha? Cikgu. Apa? Sebab itu tak ada cikgu. Ya, kalau macam ni lah perangai anak-anak murid sekarang ni, saya sangat stres. Saya akan mengalami depression. Baru fi'il madi semua dah pening. Okey, kita masuk ke tajuk yang mudah lah. Tajuk yang paling mudah lah Kak. Okey? Saya Cina. Ada cikgu. Saya Cina. Oh, ada Cina. Bos dari mana? Kata nak rehat. Aku berapa minit belajar dan nak rehat. Macam mana ni Kak? Alhamdulillah. Dia kan ada angin sepok kat sini. Banyak. Dia macam ged. Nah, Dia angin sepok. Sekok tu apa? Sekok tu macam ni. S-E-K-O kembung. Sekok. Sekok. Ni kita panggil sekok. Sekok ni adalah ini kita punya tekak kan dalam. Kita punya badan kan. Tangan. Kita cakap. Macam pada penanggal. Ini. Okey, contoh ni badan kita kat kan. Okey. Ini. Lepas tu ikan ni kita punya dekat kan ini kan. Macam ni. Jangan tak? Dia rasanya dekat sini. Dia rasa macam tolak-tolak. Tolak-tolak ke atas. Kalau dia ada rezeki, dia tolak ke atas Kak.
Kalau rezeki orang yang berada dekat kita duduklah ke bawah tu yang kita kentut. Jadinya angin tu dia macam tersekok kat sini. Saya rasa dia macam ada dekat sini. Dia dekat sini ni. Ni. Sini. Itu sekok. Okey. Ya bang, terima kasih. Kak, terima kasih tu Kak yang bagi gift tu. Terima kasih demi rezeki selalu. Okey. So, kita akan belajar sedikit lagi tentang mic mana Ustaz? Mic tak ada lah dia. Ustaz tak bercadang nak mengajar sebenarnya. Tapi bolehlah orang kata buat rasa-rasa. Okey. Macam mana? Kena naikkan boleh. Macam ni. Macam ni. Tutup. Legging ke? Legging ni tak? Oh tak boleh. Okey. Ustaz yang lab. Okey. Tajwid pula. Okey. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Cucur adabi yang enak. Okey, yang tu okey, bukan saja-saja ustaz buat anak-anak pelajar. Bukan ustaz saja-saja nak buat. Itu adalah dalam salah satu kategori tajwid yang kita panggil qala. Okey, bersempena dengan nama qa ni, kita namakan dia qalqalah. Okey, qalqalah ni ada dua ya anak-anak pelajar. Satu kita ada qalqalah kubra dan kita ada qalqalah sughra. Okey. So qalqalah ni dia ada dua, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Kubra datang daripada perkataan kabiratun. Kabiratun bermakna besar. Jadi kat sini kubra, qalqalah yang besar. Yang besar, yang major bunyinya. Okey, kalau sughra datang daripada perkataan saghiratun. Saghira makna kecil. Okey, qalqalah yang kecil. Macam tu. Okey, yang satu lagi qalqalah kita panggil qalqalah ikmal nom. Diam, ni kemana ajar dua dulu. Diam boleh tak? Faham tak? Okey, kubra. Okey. Qalqalah belajar sendiri lah.
Ustaz tak tahulah nak cakap macam mana. Ustaz rasa Ustaz ajar awak semua ni dah lama tau, daripada awal tahun. Begini awak diam. Awak ingat awak bagi paus awak boleh ambil hati Ustaz ke? Rosak stogi awak diam. Rosak stogi diam. Saya dah ajar kelas awak semua ni daripada awal tahun. Saya daripada bawah dekat bilik guru tadi dengar kelas ni bising. Dah sebaju awak diam. Awak dekat dengan Ustaz. Awak kat cyber, Ustaz dekat cyber juga. Ustaz ni kalau nak cakap pasal sakit hati daripada awal tahun. Ustaz tanda awak punya paper macam tak belajar. Macam tak belajar. Malu Ustaz tu, malu. Dah sebab awak boleh balik Kinabatangan. Awak pergi balik Sabah. Bawa motor je tahu. Elara bulan awak boleh balik bulan. Yang ni tak habis bagi kalbun. Ustaz ni hancur hati Ustaz ni. Ustaz buka je kitab Reza, ada yang macam tak belajar. Malu Ustaz ni dengan cikgu-cikgu lain tengok bahasa Arab awak berapa? 2%. Baik awak tak datang sekolah. Ni macam mana ni awak nak ambil SPM nanti? Yang seorang sibuk bawa superbike, sibuk bawa motor dengan geng-geng motor dia tu. Yang seorang sibuk main dengan apa? Orang hutan. Dilandun-landunkan ni aku. Bapak ni tu. Ustaz ni bukan apa? Ustaz sedih. Bahasa Arab ni. Sebab apa Ustaz nak awak semua ni pandai bahasa Arab? Sebab nanti ada satu hari nanti, satu hari tu akan tiba. Akan tiba apa? Awak tengok Ustaz buat apa ni? Apa ni? Satu hari nanti akan ada alien yang datang menakluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Terhibur tak anak nak belajar? Terhibur tak? Kak Yujung ni boleh diam ke? Daripada tadi duk bagi kalbun tu. Jawapan bentuk muka Ustaz. Dah sebab ju awak memang meminta balik Kinabatangan. Dah sebab ju awak memang meminta. Ya Allah Kak Ruz Astaghfir. Kak Ruz, terima kasih Kak Ruz. Tadi bagi singa, sekarang bagi naga. Siapa bising tu? Kak Suliza, terima kasih. Okey lah. Kita ada bagi hadiah untuk Daus. Kita lukis muka Daus sama-sama. Bulan kecil, bulan nak besar. Sayang mama, sayang Daus, sayang semua. Tambah ubi, jadilah Daus.
Cuba teka ni siapa? Siapa ni? Okay, cuba teka ni siapa? Ni siapa? Betul Adam. Adam pandai lah ni. Okay, ni siapa? Ni siapa? Betul Hikmah. Sia-siaku. Pandai. Okay. So seterusnya Mesti juga tu. Mana ayah saya? Teacher. ni siapa? Habibti. Betul Alung. Macam mana kau dah tahu Pandai lah dia ni. Macam mana kau dah tahu kriteria ni? Sama lah, betul lah. Okay. Tak sama sangat. Tak, kurang tu macam mana tahu? Pelik. Ini siapa? Ni mesti kau tak tahu siapa. Kau tak tahu ni. Betul Muasu. Macam mana kau dah tahu ni? Macam mana dia tahu takutlah aku. Macam mana dia tahu Betul Ibu. Pandailah dia ni. Macam mana dia pandai ni?
Faham? Okay, cuba teka ni apa? Cuba teka ni apa? Cuba teka ni apa? Cepat. Teka. Cuba teka apa? Salah. Teluk Cempedak Kuantan. Tu saya tahu. Okay, ni apa? Apa ni? Oh, pagi. Salah. Taman Pokok Teh dekat Cameron Highland. Enggak ada akal lo. Ini ladang teh dekat Cameron Highland. Ini tahu. One fact, Ikmal tak pernah pergi Cameron Highland. Tapi Ikmal tengok kat gambar macam tu. Jadi Ikmal lukis macam tu. Faham? Okay? Okay. Ha? Okay, cerita ni apa? Betul, fun fact. Hehehe. Okay. Ba, kau ni apa? Ni apa? Betul! Pasar Malam! Okay, ni apa?
Siapa dapat teka ni, dia memang bijak. Dia memang sangat bijak orang ni. Teka. Cepat. Salah. Ini kan KLCC kan? KLCC kan yang dekat tengah tu. Ini jalan tengah yang kat KLCC kat atas tu. Itu pun tak tahu. Jalan tengah KLCC tu lah. Ya Allah. Kan KLCC kan ada dua. Itu yang kat tengah dia tu. Faham tak? Okay. So okay. Kanjakan Nabi, terima kasih. Mana ada garis tengah? Ada. Yang kat tengah-tengah tadi tu, ni kedai-kedai yang dekat dalam KLCC tu. Okay, ni apa? Ni apa? Tol, Plaza Tol, betul. Saya benci tol. Plaza Tol lah. Kau tekan tip, lepas tu dia cekik macam tu. Pakai ni. Aku tak pernah pergi Plaza Tol tu. Okey, ni senang. Ada seorang betul tadi. Ada seorang betul tadi. Ada seorang betul. 2 orang, 3 orang tadi. Bukan orang. Betul, RNR. Pandai. Ini adalah RNR. Pandai dia kan. Kadang-kadang benda di bawah tak kena tahu. Dia faham. Okay. So itulah dia. Itu adalah seni-seni yang orang kata seni-seni yang berat. Okay. Yang hanya boleh difahami oleh sesetengah orang, setengah pihak saja. Yang memang ya Allah macam tu. Memang tak ada rupa RNA pun. Diam. Saya fail lah subjek ni. Ustaz ajar doa. Okey, senang je. Kalau anak-anak pelajar rasa macam susah sangat kan kehidupan ni, okey, rasa macam susah sangat. Ini untuk belajar pun boleh, untuk yang tak belajar pun boleh. Hafal tu, Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Okey, itu untuk doa dipermudahkan segala urusannya. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair ya arhamar rahimin. Okey, dia orang kata digalakkan sebelum berdoa tu selawat dulu. Sebab apa, bila kita selawat ke atas Nabi tu siapa? Nabi tu kekasih Allah. Bila kita muji-muji kekasih Allah, lagi dekatlah doa kita dengan Allah. Macam tu salah satu tips dia. Dan salah satu lagi, kalau nak doa kita dimakbulkan, doalah untuk orang lain juga.
Doa untuk orang lain juga, doa untuk Nabi juga. Doa untuk Nabi juga. Sebab apa? Sebab apa? Nabi itu kekasih Allah. Bila kita sayang kekasih Allah ni, Allah akan sayang kita. Itu anak-anak belajar. Ya? Dekat hujung tu sekali, ingat, semuanya berlaku di atas keizinan Allah, yang ada biiznillah. Tanpa, orang kata tanpa izin Allah tak akan terjadi semua itu. Dekat belakang tu boleh selitkan juga kepada Ya Allah, jika engkau mengizinkannya, berilah keizinan, perkenankanlah doaku ini ya Allah. Begitu. Ya, nak belajar? Jom kita dengar lagu K-pop. Dah nak mula syuting ke? Dah nak mula syuting balik ke? Oh, dah nak mula? Ustaz dah. Jadi Ustaz dah kena serah diri. Ustaz kena serah diri pula sebab Ustaz kena serah diri sebab apa? Ustaz dah kena ada syuting. Tengok ni. Ustaz ada satu lagi baju. Baju ni tak siap lagi. Terima kasih semua yang masuk daripada live daripada mula sampai habis. Terima kasih yang bagi gift. Kak Rus tadi terima kasih. Kak Elara terima kasih. Kak Ijungi, Kak Eli, Kak Anjesh, Kak Zuzakura, Kak Ahyadila, Kak Aisyah Raudah, Kak Ifsyah, Daloma, Kak Lin, Kak Aisyah Humaira, Kak Cik Zakaria, Kak Mami, Kak Dr. Kak Zeti, Kak Nana, Kak Sama, Kak Alin, Kak Ilham Hasnul, Kak Lala, Kak Umi Zu, Kak Wati, Kak Umu, Kak Liz, Kak Nadra, Kak Ijaz Sulaiman, Kak Pinat, Kak Firyana, Kak Zilawati, Kak Wardah Al-Habsyi, Kak AC, Kak Al-Umar. Itu adalah 20 hingga 30 top gifter kita pada petang. Terima kasih. Terima kasih segala urusan dipanjangkan umur. Terima kasih semua. Minta maaf terkasar. Terima kasih untuk 2 juta like. Terima kasih untuk yang dah tap like. Yang tak bagi gift tak apa. Terima kasih.